Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana kita masukkan BIM kepada layout sedia ada dan kita akan cuba masukkan slide dan bagaimana kaedah yang sepatutnya kita buat. Pergi kepada Structure tab, pergi kepada BIM. Kalau sebelum ni kita import family, so kalau andai kata kita belum ada family untuk concrete rectangular BIM, maksudnya kita kena import family, load family. Okay. Dalam kes ni kita dah ada, so kita boleh klik sahaja. Kita ambil yang ini, tetapi kita ubah saiz kerana di dalam drawing hanya menggunakan 200 kali 500 dan 200 kali 550. Sama juga kaedahnya, kita perlu edit type, kita kena duplicate, kemudian kita akan rename nama 200 kepada 500. Okay. Dan kita klik OK. Di sini jangan lupa tukar kepada 200 dan di bawah ini adalah 500. Okay, di sini kita ada reinforce concrete beam. Okay. Kita klik apply, kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi satu, edit type, duplicate 200, kali ini 200 kali 550. Kemudian di sini adalah kita padam dua tu, dan di sini kita ubah 550. Di description sama, line dan klik OK. Kita cuba tengok contoh apakah hasil yang akan berlaku. Andai kata saya gunakan 200 kali 500 untuk setiap keliling ni, okay, daripada satu point. Kemudian kita ambil satu point lagi, satu point ke satu point, katakan sini pergi ke sini, sini pergi sini, sini pergi ke sini, sini pergi ke sini, sini pergi ke sini. Okay, cuba kita tengok apa yang berlaku pada 3D. Ini adalah sampel yang saya dah buat. Katakan bahagian tengah ni saya gunakan dia sebagai secondary beam. Saya kena pergi kepada ground floor dan saya kena ubah tadi 250, 200 kali 550. Sekarang saya ambil 200 kali 500. Saya klik 1, 2 dan 1, 2, 3. Okey, tengok pada 3D, ini adalah hasil yang kita hasilkan. Okay, sekarang kita sambung lagi tengok bagaimana kita nak memasukkan wall lantai, floor, pergi ke floor structure. Okey, kita balik kepada ground floor. Okay. Kita pergi kepada kita cari yang okay. Andai kata floor kita adalah 150, sama juga edit type. Kita duplicate dulu. Yang ni kita jadikan 150. Dan kita ubah lagi dekat sini. Klik OK. Okay, dekat sini kita edit. Ini kita ubah kepada 150. Okay. Dan klik OK. Di sini reinforce concrete
untuk slide ni, dia ada tips untuk memudahkan. Pergi kepada rectangular, klik kali pertama, klik kali kedua, pergi kepada ikon finish edit mode, klik, kemudian cuba kita tengok kepada kita punya shaded, sepatutnya dia dah ada. Kena enter. Okay, sekali lagi saya buat okey, dah nampak. Okey, cuba kita tengok pada 3D. Ini adalah slide yang kita dah hasilkan. Cuba kita sambung. Untuk sambung, tips dia adalah tekan enter, pilih semula rectangular, klik kali pertama kepada bucu kedua. Okey, finish edit mode. Cuba tengok dekat 3D, dah ada. Okey, last, kita cuba lagi kat bahagian ujung ni supaya boleh nampak. Untuk sambung kepada slide punya command, tekan enter, select rectangular, klik bucu pertama, klik bucu kedua, klik finish edit mode, dan kita boleh nampak. Okey, enter, dan kita boleh escape. Okey, pergi kepada, inilah hasil yang kita dah bina. Alright. Okey, cuba tengok dekat list mouse. Okey, ada satu ni tersilap. Cuba tengok dekat sini. Sepatutnya di sini tak ada. Kalau tersilap, just delete saja. Okey, cuba tengok balik pada 3D. So, inilah hasil kita bina beam dan hasil kita bina